نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، alhamdulillah. Muslimin muslimat, ibu ayah, hadirin hadirat dan anak yang dirahmati sekalian, mereka sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Taala kurniakan kepada kita ketenangan, keharmonian, keamanan yang berpanjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita taufik dan hidayah berterusan. Lantas kita sama-sama tunduk dan patuh pada perintah Allah Taala, bersama-sama solat berjemaah pada malam pagi ini, satu ruang yang Allah Taala pilih kepada kita. Kita teruskan dengan doa, teruskan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi asbab berat timbangan kita di hari akhirat insya-Allah. Baik, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan sekalian kepada apa yang dirakamkan oleh Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surah Al-Anbiya. Dan aku tidak putuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmah pada semua alam. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut, marilah kita membuka dalam buku sirah Rahim Al-Makhtum yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita nak tengok sedikit bagaimanakah sebenarnya lahirnya Rasulullah SAW ini adalah merupakan satu kurniaan rahmah kepada manusia seluruhnya, seluruh alam, bukan manusia sahaja tapi juga yang lain, jin, makhluk, para makhluk Allah SWT dan sebagainya. Baik, sedikit gambaran bila kita melihat dalam buku ini, Allah SWT dia flashback sedikit tuan. Bagaimanakah Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, maknanya tiada ayah, dan kelahiran tersebut menunjukkan juga tanda-tanda yang awal yang memberikan gambaran tentang kebangkitan seorang Rasul yang akan membawa perubahan kepada manusia, seperti mana yang digambarkan dalam buku tersebut, maknanya lahirnya itu beberapa perkara-perkara yang ada sebelum ini, tetapi Allah Ta'ala berikan petunjuk awal, tanda-tanda awal. Antaranya adalah untungnya 14 anjung Dewan Kisra Farsi. Maksudnya tak pernah dalam keadaan ruang tersebut, tetapi Allah Ta'ala berikan satu tanda awal runtuh. Sama juga terpadamnya api pengaruh Majusi itu kan. Tak pernah sebelum ini api pengaruh Majusi itu tetap utuh dan ada. Tetapi ketika lahirnya Rasulullah SAW terpadam. So dia membawa satu bayangan kepada mereka tentang kondisi dan keadaan malamnya mereka, dan cahayanya adalah kelahiran Rasulullah SAW. Rupanya gereja-gereja sekitar Tasik. Ini antara pandangan para ulama. Itu tanda-tanda sebelum. Kemudian setelah Rasulullah SAW dilahirkan, ibunya Aminah segera memaklumkan kepada
Datuk Baginda iaitu Abdul Muttalib. Tentang apa? Tentang berita gembira ini, kelahiran Rasulullah SAW. Dan kelahiran ini ditangkap dengan kegembiraan. Malahan Abdul Muttalib ini memberikan satu nama yang tak ada pada sebelum-sebelum ini. Nama itu dalam bahasa Arab. Nama Muhammad ini tidak ada dalam glosari istilah orang-orang Arab sebelum ini. Tetapi diberinya nama Muhammad itu adalah suatu bentuk keagungan dan bentuk keistimewaan yang ada pada nama Muhammad itu sendiri. Ini antara yang kita boleh lihat. Maknanya orang Arab nama Muhammad ni tak ada. Tak ada lagi. Tak pernah wujud nama Muhammad. Mungkin nama Ahmad ada, tapi Muhammad tidak ada yang terpuji. Jadi nama itu adalah nama yang memberikan gambaran tentang keistimewaan. Bukan saja kegembiraan, tetapi istimewanya nama Muhammad itu. Maknanya ada tambahan istilah baru dalam bahasa Arab, namanya Muhammad. So kalau kita dalam alam Melayu tuan, sebenarnya antara penyumbang besar kepada glosari dan juga istilah-istilah dalam bahasa Melayu ini adalah setelah kedatangan Islam ke Nusantara. Lebih kurang 2000 perkataan Arab masuk dalam bahasa Melayu itu. Rumahnya tak banyak tu kan? Biasa kita dengar namanya tentang perkataan adil. Perkataan adil itu bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tak ada adil. Kan kitab. Kita ada buku kan? Kitab itu adalah perkataan bahasa Arab. Amanah pun perkataan bahasa Arab. Nanti tuan-tuan balik ke rumah kata cuba menceraikan banyak perkataan bahasa Arab. Nama-nama kita tuan-tuan itu nama Arab kan? Said, Sa'id, bukan bahasa Melayu tuan-tuan. Sa'id tu bahasa Arab. Sa'idun, kegembiraan. Kan Aisyah itu bukan dalam bahasa Melayu tuan-tuan, bahasa Arab. Tapi kalau nama cikgu saya itu memang confirm itu nama orang Melayu pula kan? Orang Melayu macam tu Cempaka kan? Itu memang dalam glosari orang bahasa orang Melayu lah. Cempaka apa lagi tuan-tuan? Angry macam tu lah. Apa lagi tuan kan? Melo kan? Itu memang confirm itu orang Melayu. Okay. So maknanya nama ini namanya special. Kemudian barulah orang gunakan nama Muhammad kata. Okey, baik. Yang seterusnya tuan-tuan adalah nak tengok barokahnya tuan-tuan. Ini diceritakan dalam kebanyakan buku sejarah. Nak tengok banyak belakang Rasulullah SAW ini belum menjadi Nabi, belum menjadi Rasul, sebelum lagi. Tapi barokahnya sudah dikecapi oleh beberapa orang. Antaranya adalah siapa tuan-tuan? Adalah dua ibu susuan, Halimah Sa'diyah dan Suhaibah Al-Aslami. Orang Arab ni tuan-tuan, antara demi budaya orang Arab adalah bila lahir seorang anak, dia akan cari ibu susuan. Maksudnya susu ibu itu tak mencukupi untuk dia untuk diberikan minum. Dia mencari ibu susuan. Maksudnya apa? Memastikan bahawa 2 tahun pertama itu adalah bukannya Brenda Shady ke apa, bukan. Macam tu lah kita fresh. Maknanya ibu susuan itu untuk memastikan bahawa susu itu penuh. Maknanya susu ibu itu penuh untuk anak tersebut. Dan itu menunjukkan tentang pembesaran dan juga dari sudut cukup nutrisi. Cukup, maknanya 2 tahun itu memang susu ibu, susu ibu penuh ya. Dan satu perkara dari sudut kesihatan, satu perkara juga adalah mereka akan bawa, bukan saja ibu susuan itu adalah di kalangan ibu susuan, tapi ibu susuan itu ada lazimnya adalah di desa-desa, di kampung-kampung. Kenapa tuan-tuan? Bukan saja masa kampung itu sihat ya, tetapi lebih kepada dari sudut bahasa. Bahasa ni bahasa original Arab.
Sebab tu dia pergi ke kampung, desa di situ untuk memastikan dua perkara. Ya. Dan dinyatakan dia tuan, Halimah Sa'diyah tuan, dia adalah daripada kalangan orang-orang betul. Dia dalam kalangan orang Arab desa yang mana orangnya miskin. So bila dan mereka ni keluar daripada desa mencari anak-anak susuan, dan diberitakan kenapa Halimah Sa'diyah ni yang best kita tengok. Kenapa Halimah Sa'diyah dipilih? Sebenarnya tuan, di kala mana ibu susuan ini bila pergi mencari anak-anak susuan tuan, dia akan memastikan bahawa anak susuan ini ada ibu dan ayah. Sebab maknanya dari sudut apa? Dari sudut dah tentu kan? Maknanya dia dapat anak tersebut dan memastikan bahawa dari sudut ongkosnya ada. Tetapi tuan-tuan, menariknya adalah untuk Rasulullah SAW ini tidak ramai orang yang nak. Sebab apa? Dia tak ada ayah. Tak ada ayah. Jadi sebenarnya di akhirnya Halimah Sa'diyah kata sudah pergi daripada desa, membawa untanya, namanya unta dan keldainya, pergi ke sana, pergi sampai ke Mekah tuan. Jadi Halimah Sa'diyah ni maknanya di Bani Sa'ad tuan, maknanya Sa'diyah kita apa jauh tuan. Dan akhirnya dia berkata kepada suami dia, tak apalah, asalkan kita dapat anak susun ini, sama ada adanya ayahnya sendiri ada atau tidak, kita tak kisah. Yang penting balik ke desa itu dalam keadaan ada apa? Ada anak susuan. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan Halimah Sa'diyah tuan-tuan yang membawa Nabi Muhammad SAW pergi ke mana? Pergi ke desa ni. Ketika mana tuan-tuan? Ketika mana Halimah Sa'diyah dapat Nabi Muhammad SAW ini, awal-awal sudah ada keberkatan dan barakah. Antaranya adalah keldai dia, diceritakan tuan-tuan, keldai dia iaitu bernama Qamra. Nama tuan-tuan ni, keldai bernama tuan-tuan, namanya Qamra ini. Bila oleh kerana dia menampung muatan yang lebih, kaki keldai ni berdarah tuan-tuan. Maknanya patutnya 100 cc kan. Ini ke 100 cc ni Aziah lah tapi dia bawa lebih daripada 100 cc. Bayangkan, taruh lah kan. Inilah keadaan sejurus mendapat Muhammad SAW. Keldai ini yang sebelum ini berdarah, maknanya dalam kedalaman kan tuan, maupun lambat kan. Tetapi entah macam mana tuan, barakahnya adalah Qamra ini bila balik itu lebih cepat daripada orang lain. Itu barakah tuan, barakah pertama. Yang keduanya adalah unta yang dibawa juga adalah dalam keadaan kurus, tetapi Allah Ta'ala beri barakah unta tersebut dalam keadaan yang cerdas dan lembut. Ketiga adalah di lembah Bani Sa'ad, yang mana sebab itulah Halimah Sa'diyah itu, nama Sa'diyah itu menunjukkan tentang tempat dekat mana. So kalau tuan nanti sebut Tok Imam kita kan, Burhan kan, katalah nama Burhan Al-Perbati. Perbat atau nama perbat tu nak sebutkan dia punya nama tempat tuan. Bagi bolehlah kalian Tok Imam. So Sa'diyah tu adalah nama tempat dia, Halimah Sa'diyah. Sebab tu kalau kita tengok nama-nama tokoh-tokoh Islam di Nusantara kan, Al-Bajari, Palembang, maksudnya Palembang asal dia kan, nama dia antaranya adalah Hamzah Al-Mansuri, nama dia Mansur, namanya Mansuri. Sebab itulah kata Perbati Bukira tu kan, nama Bukira sekarang. Contoh itu nama adalah menunjukkan. Okay. Baik, so lepas Bani Sa'ad ini kontang tuan-tuan, tetapi barakahnya bila Halimah Sa'diyah membawa Rasulullah SAW, tanahnya subur.
Unta-unta Halimatus Sa'dah yang kurus tuan cepat membesarnya dan juga mengeluarkan susu yang banyak. Itu barokah. Maknanya peringkat awalnya rahmah Allah SWT diberikan kepada siapa? Halimatus Sa'dah dan juga Bani Sa'ad. Masya Allah. Sebab tu apabila dia biasa tempoh untuk menyusui 2 tahun tu, 2 tahun. Bila 2 tahun habis, Halimatus Sa'dah jumpa Aminah, jumpa ibu Rasulullah SAW, minta izin extend, minta izin tambah masa. Sebab dia nampak keberkatan yang ada. Walaupun dia miskin, tapi barokahnya dengan, maknanya hidup dalam keadaan yang dulunya miskin, tetapi Allah Ta'ala kurniakan macam-macam. Extend tu kan, sampai umurnya Rasulullah SAW 5 tahun tu kan. Ada satu peristiwa yang menyebabkan Halimatus Sa'dah rasa gerun dan takut. Apa peristiwa itu? Apabila Rasulullah SAW ketika bermain dengan kawan-kawan dia, datang malaikat Jibril AS membelah dan Rasulullah SAW dan dikeluarkan hati dan dibasuh dengan Zam-Zam. Itu pembelahan pertama sebelum Isra dan Mi'raj. So sebenarnya kita ke mana orang-orang kanak-kanak ternampak, dan memang bila Rasulullah SAW usai saja dibedah itu, memang dalam keadaan yang hujan dan berhujan. Ketika itulah Halimatus Sa'dah cepat-cepat bawa balik, jumpa Aminah dan serahkan Muhammad SAW. Kalau tak, rasanya lah pergi dengan macam tu lah barokah. Baik, ini kalau tengok dalam riwayat Muslim, kita boleh tengok kat sini, insyaAllah. Okay. Baik, itu sebelum saya tak nak cerita panjang lagi, tetapi nak tengok barokah awal dari sudut rahmah itu sudah pun dirasai oleh Halimatus Sa'dah. Malahan ayat yang saya bacakan awal tadi sebenarnya menunjukkan kepada kita tentang rahmah Allah SWT mengurniakan kepada kita junjungan besar Rasulullah SAW. Berurusannya adalah rahmah soalan. Okay, saya nak skip yang ni. So saya pun nak skip yang ni. Secara keseluruhannya maksud rahmah itu adalah ihsan, kasih sayang, hikmah. Kalau Rahib Al-Isfahani disebut apa? Rahmah membawa maksud kelembutan, kebaikan, kenikmatan, kasih sayang. Maknanya Allah SWT mendatangkan Muhammad SAW junjungan kita membawa kasih sayang kepada seluruh umat, membawa kebajikan, membawa ketenangan, membawa kebaikan, kenikmatan, membawa kebaikan. Itulah maksud rahmah itu sendiri. So kalau kita lihat dalam konteks yang pertama tu, bila kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ramai dalam keadaan kita memaknai, berbincang tentang kepribadian, tentang akhlak, tentang kepimpinan, tentang kepribadian. Semua itu tepat, semua itu betul, tuan. Tetapi sebenarnya bila kita membaca dalam risalah ini, sebenarnya Rasulullah SAW yang paling besar yang kita kena angkat dan kita kena war-warkan dan kena viralkan adalah datangnya Rasulullah SAW ini. Rahmah paling besarnya apa tuan? Membawa risalah tauhid, mengajak manusia dan menyuruh manusia mengenal Allah Ta'ala. Itu paling besar. Itu rahmat yang paling besar, supaya manusia kenal siapakah pencipta dia, kenal rukun iman kepada Allah SWT, Alkitab, Ar-Rasul, malaikat dan sebagainya. Dalam pengertian yang kita letakkan adalah memahami tentang mengenali Allah SWT, beriman pada Allah Ta'ala, memahami tentang manusia itu adalah sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Itu sebenarnya paling besar. Berdakwah, menyuruh manusia, kenalkan manusia kepada Allah SWT. Itu perlu untuk kita war-warkan, perlu untuk kita pastikan bila Maulid Rasul ini pertama adalah Rasulullah SAW Allah Ta'ala utuskan sebagai Rasul.
sebagai pendakwah, sebagai orang yang mengajak manusia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bila manusia itu kenal Allah Ta'ala, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya betul-betul, maksudnya sudah beriman dan terkeluarlah daripada perkara-perkara yang akan membawa kepada neraka Allah Ta'ala. Maknanya membawa rahmah. Rahmah pertama adalah kenal Allah Ta'ala, kenal tujuan hidup ini, kenal dan memahami tentang peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada peraturan berbentuk ibadah, peraturan berbentuk akhlak, peraturan tentang syariat. Syariat itu pun bermacam-macam. Akhlak tentang bersama dengan jiran, bercakap baik kepada jiran, menolong jiran, bekerjasama dengan jiran, berbuat baik dengan ibu dan ayah. Martabat wanita diangkat. Itu tu zaman jahiliyah. Wanita ini kelas kedua. Kalau wanita itu kalau ibu dan ayahnya meninggal, ada anak lelaki dan wanita, anak perempuan tak dapat apa-apa tu, yang dapat anak dia lelaki. Dari sudut harta, Islam datang untuk apa? Mengangkat darjat wanita dan meletakkan bahawa martabatnya sama dengan lelaki dari sudut seorang manusia dan seorang hamba, sama. Malahan mengiktiraf wanita itu dalam beberapa aspek, memberikan hak harta. Sebab tu bila harta pusaka, tuan-tuan, maksudnya kalau anak lelaki dengan perempuan diundi sebab satu. Cumanya dalam pandangan orang Melayu kita kadang-kadang rasa kenapa lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. So kita kena faham dari sudut falsafahnya. Harta pusaka adalah harta peninggalan mak ayah kita. Harta siapa tuan? Bukan kita, harta mak ayah kita. Bila meninggal itu diberikan dua nisbah satu, dua kepada lelaki, satu kepada perempuan. Sebenarnya memberi erti kepada kita bahawa tanggungjawab anak lelaki itu lebih besar berbanding anak perempuan. Maknanya harta yang ditinggalkan itu sebenarnya nak pastikan bahawa adik, kakak perempuan dia kita jaga. Itu falsafah dalam harta pusaka. Dia bukannya Alhamdulillah aku dapat dua. Kalau 10,000 tu maksudnya berapa-berapa. Kalau 100,000 kan kita dapat 2,000 lelaki. Jadi pada dalam 60,000 jurunan yang bukan. Itu bukan falsafah itu. Falsafahnya adalah menjadi tanggungjawab kepada orang lelaki untuk menjaga harta dan memastikan kesinambungan anak kakak ataupun adik perempuan dia dalam keadaan yang bagus. Sebab tu bila kita tak faham tentang falsafah harta pusaka, apa jadi tuan? Gaduh kerana harta. Baru meninggal mak ayah, gaduh adik-adik, anak-anak. Allah Akbar. Apa jadi? Itu bila kita tidak memahami tentang falsafah Islam. Bila datang Islam, hak wanita dijaga. Harta pusaka sebelum datang Islam, anak perempuan tak dapat apa-apa. Bila datang Islam, diberikan hak. Hak dia soal ibadah, sama tak tuan-tuan? Pahala orang lelaki dan perempuan sama je pahala dia. Sama, tidak ada perbezaan. Dari sudut hak untuk menuntut ilmu, sama juga tuan-tuan. Saya ingat dulu di alam raya tuan-tuan, anak perempuan ni jarang pergi sekolah kan dulu. Saya ingat lagi mak saya cerita, dia kata arwah mak saya cerita. Arwah mak saya cerita, dia ada kat sekolah tu antara orang perempuan yang pergi sekolah, yang lain tak sekolah. Sebab umumnya ketika itu orang-orang Melayu meletakkan, itu bukan salah Islam dan itu orang Melayu. Maknanya kebiasaan orang Melayu kata orang perempuan ni kat dapur je. Macam itulah. Nanti kalau belajar pun ke dapur juga. Macam itulah. Tapi Rasulullah ajar kepada kita kan, ke dapur tu bukan isteri saja, suami ke dapur macam itulah. Jadi Islam datang membawa satu perubahan dalam konteks kehidupan. Okey, baik, itu rahmah. Maknanya memahami Islam tauhid ini, memahamkan tentang akidah ini sangat besar sifatnya. Itu kasih sayang Allah SWT. Baik, saya nak masuk kepada konsep rahmah itu. Asas pertama adalah berbuat
asasnya adalah Rabbaniyah. Apa maksud Rabbaniyah? Rahmah ini diasaskan kepada memahami tentang Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita berkasih sayang, belas ihsan kepada manusia, kepada alam, bukan saja manusia tu kan, kepada alam. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Maknanya dia kata apa? Sesungguhnya tak kalau Allah ciptakan makhluk, dia tulis pada kitabnya kan, lama qad Allah khalaqa kataba 'indahu fawqa 'arsy. Dia kata apa? Di sini semua dia rahmah keampunan ku telah semua. Maknanya apa? Allah Taala dengan apa? Kasih sayang Allah Taala, maka kasih Allah Taala ini kena bawa dalam kehidupan kita. Maknanya apa? Menggambarkan tentang kasih sayang sesama manusia. So sifat asas kepada rahmah ini adalah Rabbaniyah. Maknanya sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya Allah Ta'ala yang mentadbir alam, Allah Ta'ala yang menciptakan alam, Allah Ta'ala yang mengaturkan alam. Maka kasih sayang asal sudah pun digambarkan kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rahmah Allah Ta'ala sangat luas. Sangat luas. Dalam Sahih Bukhari kitab Ar-Riqaq, hadis nombor 6469, dia punya terjemahan berkata, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmah. Pada hari dia menciptakannya, dia menjadikan sebanyak 100 rahmah. Dia menyimpan di sisinya 99 rahmah. Dia hantar kepada semua makhluknya satu rahmah. Maksudnya apa? Yang kita dapat itu tuan, baru satu daripada 99. Mana banyak lagi. Apa rahmah nanti di akhirat tu tuan? Apa rahmahnya lagi ketika dia dalam barzah? Kalau kita dalam hadis Rasulullah SAW tuan, alam barzah ni adalah alam yang kita seorang-seorang, tak ada orang lain. Dan orang yang beriman kepada Allah SWT, rahmahnya ketika mana dia dalam kubur sudah pun Allah ambil rahmat. Berbentuk apa tuan-tuan? Berbentuk cahaya yang menyinari kubur tersebut. Walaupun kubur itu kita tak nampak, maknanya roh itu nampak kuburnya sangat luas dan bercahaya. Saujana mata memandang panjang tuan-tuan. Itu rahmat dalam alam barzakh. Rahmat ketika mana Allah SWT mencabut nyawa orang beriman. Apa disambut tuan-tuan? Roh orang yang baik disambut oleh 2 malaikat di langit, dalam keadaan malaikat itu mengalu-alukan kehadiran dan bau roh itu sangat harum. Itu rahmat Allah Ta'ala tuan-tuan. Dan bagi orang yang beriman ni tuan-tuan, dia boleh sampai kepada langit ke-7. Tinggi tak tinggi tuan-tuan? Itu roh orang yang beriman. Belum sampai akhirat lagi tuan-tuan, belum. Cumanya roh orang yang meninggal, orang beriman tak beriman, dia tak boleh ke dunia balik. Itu je lah. Tapi itu boleh sampai ke tempat yang paling tinggi. Roh orang yang maksiat, yang kufur pada Allah Ta'ala, baru dibusuk. Dan dia tak boleh melepasi lagi pertama. Dulu kat dunia tak boleh. Di antara dunia dan juga lagi pertama. Rahmah Allah Ta'ala kan tuan-tuan. Baru Allah Ta'ala cabut nyawa kita, roh itu Allah Ta'ala rahmahnya dalam barzakh, di akhirat, di padang mahsyar. Yang kat dunia tuan-tuan, satu dia rahmah baru. Itu pun dah banyak ni. Banyak saja. Seandainya orang akan tahu tentang semua rahmah yang ada di Allah Ta'ala, maka tidak akan berputus asa daripada masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita dah tak boleh lukis seorang-seorang nak masuk syurga. Maknanya tuan-tuan, kita kena ada usaha untuk mengajak rakan-rakan kita yang belum beriman kepada Islam, supaya rahmat itu dapat bersama dengan kita. Sebab itulah Rasulullah SAW diutuskan tuan-tuan, nak bawa seramai mungkin mereka beriman pada Allah Ta'ala. Okay. Itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Ayo tuan-tuan, kita tidak maksudkan falsafah, hanya polisi kita ataupun Islam ajar kepada kita prinsipal. Apa prinsipalnya? La ikraha fid-din. Tak boleh paksa orang yang berislam kepada Islam. Dia tak boleh paksa.
Dia datang dengan kesedaran, dia datang dengan keinsafan, dia datang dengan ilmu. So kita bagi ilmu pada mereka, memandang orang-orang yang bukan Islam itu dengan kasih sayang. Kasih sayang. Saya tengok ada seorang rakan kami itu Chinese itu. Saya tengok nama dia. Dia rapat dengan Islam. Waktu satu ketika dia berisan Assalamualaikum. Sudah, nak jawab tak jawab. Jadi konflik tu. InsyaAllah maknanya berbuat baiklah kepada mereka, tunjukkan yang terbaik akhlak kita kepada mereka. InsyaAllah mereka akan tertarik dan kita sudah pun menyelamatkan seorang daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang ketiga yang disebutkan tentang sifat rahmat Allah Ta'ala, mentautkan hati manusia di dirinya dengan rahmah yang bijak pestai, kan? Maksudnya bila kita rahmah itu maksudnya apa? Rahmah itu membawa orang sekeliling ini bersama dengan kita dengan apa? Dengan semangat untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Okay? Tak apa. Saya nak masuk kepada beberapa aplikasi rahmah. Okay? Pertama sekali adalah rahmah Rasulullah SAW kepada orang yang tua dan uzuri. So, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud bahawa ada seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, demi Allah aku mengakhirkan solat subuh berjemaah kerana fulan yang memanjangkan bacaan dalam solat bersama kami. Maka aku belum pernah melihat Rasulullah SAW marah dalam memberi pelajaran melebihi marahnya pada hari itu. Beliau kemudian bersabda, sungguh di antara kamu ada orang yang dapat menyebabkan orang yang berlari memisahkan diri. Maka bila seorang daripada kamu memimpin solat bersama orang banyak, adalah dia melaksanakan dengan ringan. Maksud tuan, bila kita solat, ada orang yang muda, ada orang kanak-kanak, dan ada orang yang usul, ada orang tua. So imam ni salah satu syarat menjadi imam yang tapi imam yang baik, yang bagus, kena tengok dulu. Oh ni seorang muda-muda, boleh baca banyak. Macam tu lah. Tapi tengok, ada ramai yang watai-watai ni, bacalah yang sekadarnya. Sebab apa? Sebab kita tak nak orang nanti dalam hari pertama pergi masjid, Tok Imam baca panjang-panjang, lepas tu pertama dan terakhir kat masjid. Sebab apa? Macam tu lah tuan, kita tengok, oh ni ada baru ni, tak pernah tengok tapi usul dah orangnya dah. Jadi maknanya kita kena ambil catat. Maknanya ini bukan saya tentang solat tuan ni. Ada satu ketika bila saya ada satu program di Cetek kat mana tuan, yang saya rasa tercabar. Tercabar maksudnya apa? Ada seorang ni tuan, dia baru saja dia buat pembedahan operation, dan dia pergi ke masjid tuan, menaiki kereta dalam keadaan dia bertongkat 4. Bertongkat 4 tuan, maknanya dia bukan bertongkat yang satu tu, bertongkat 4 ni kaki. Saya tanya pada dia, tuan, kenapa nak pergi solat? Ada keuzuran kan kalau nak solat kat rumah kan? Tapi dia kata dia tak betah untuk solat kat rumah, sebab memang sebelumnya solat ke masjid. Jadi kita rasa, Allah, Masya Allah, orang dia dah berumur lebih kurang 60-an, badan kecil, tapi tuan-tuan pergi ke masjid tu setiap masa. Bila saya tanya, kenapa setiap masa? Dia pergi, walaupun bila berjalan tu dalam keadaan gitu, nak masuk ke kereta lagi, drive seorang tu kan. Tapi sungguhnya dia, Masya Allah, dia kata, tercabar aku. Macam apa? Yang muda ni patutnya, Allah, Masya Allah, orang macam ni. Jadi itu, dan orang macam ni biasanya kita tengok untuk imam tu, okay, tengok macam. Maksudnya tuan, kita tengok keadaan tertentu untuk kita memastikan bahawa ada dalam kejemaah kita, dia akan rasa selesa. Contoh tuan-tuan, waktu subuh jangan baca banyak-banyak, kecuali waktu subuh Sabtu Ahad.
Macam hari dia dengan haid lebih panjang sikit lah, tak apa. Itu pun tengok juga, ada tak yang maknanya kena tengok kondisi supaya itu rahmah sebenarnya. Rahmah seorang manusia, rahmah seorang imam. Okay. So hari pun saya kena rahmah tuan-tuan, lambat isyak saya kena mati. Kita boleh. Okay. Ni ketika kanak-kanak tuan-tuan ni tentang rahmah Rasulullah SAW. Dia kata dari Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah SAW pernah solat dengan menggendong Umamah bin Zainab binti Rasulullah. Menggendong kan? Dan menurut riwayat Abu Al-Ash bin Rabi'ah bin Abu Al-Shamsi, dia kata jika sujud bila sujud letakkan anak itu, dan bila berdiri gendong balik. Kita kalau ada anak kecil tuan-tuan, tak ada anak cucu kan. So maknanya bila cucu tu datang, tapi pastikanlah taklah pakai paper kan tuan-tuan. Itu lah maksud bila kecil tu boleh saja kalau dia, yelah cucu dia dengan atuk ni memang dengan ini memang kalah. Kita dulu kata aku ni tak macam tu, mak aku dengan cucu aku lebih hebat kan. Dia tak ingat masa dia jadi cucu dengan tak betul macam ni, tak perasan gitu. Okey, jadi maksudnya tuan, boleh tak? Boleh kita gendong, bila kita sujud letak sebelah dia, nak naik atas gendong balik. Kalau dia nangis tak tuan, kalau tak nangis tak apa. So maknanya ini ada fit dalam konteks solat. Ketika mana anak itu dalam keadaan tertentu dia memerlukan. Okay. Siapa nak buat? Tak nak buat, insyaAllah buat lagi cucu kan. Ini maknanya boleh kan? Dia rahmah betul. Wanita dan anak kecil. Sesungguhnya aku berdiri mendirikan solat dan aku ingin memanjangkannya, lalu aku terdengar tangisan bayi. Aku pun meringkaskan solat kerana aku tidak suka itu akan memberatkan ibu bayi tersebut. Sama juga kan? Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan. Tadi solat anak tu dia boleh gendong katanya. Ini dalam keadaan Tok Imam bila tengok ada tangisan bayi kat belakang. So buat apa? Pindikkan bacaan. Bacalah surah Al-Asr. Itulah Dia jangan banyak-banyak lah. So itu contoh tu kan. Ataupun kita kat rumah kan, bila kita solat, cucu-cucu kita menangis contohnya, tak ada orang, kita jaga. Dan maka ketika itu bolehlah pendekkan, tak ada masalah. So ini bila kita boleh tengok, ini contoh yang ketiga. Okay. Anak yatim. Azan dulu, silakan.
Baik, ini berkaitan anak yatim. Masya Allah ya, Rasulullah SAW rahmah kepada anak yatim ini, sehingga Allah Ta'ala sebut ganjarannya adalah syurga. Syurga. Kita support anak yatim, walaupun tidak didorong kita tu tak salah. Rumah anak yatim contohnya, kita infak kat situ. So itu antara yang Rasulullah sebut ni. Barang siapa menanggung kehidupan seorang yatim yang ditinggalkan orang tuanya yang muslim dengan memberi makan dan minum hingga dia berikan, maka wajib bagi syurga. Wajib bagi syurga. So maknanya Allah Ta'ala bagi kita banyak tempat beramal. Satunya tentang rahmah kepada belas kasihan kita pada siapa? Anak yatim. Untuk kita pastikan mereka di my care di Palestin antaranya memang ada satu peluang untuk kita menaji anak-anak yatim di Palestin. Boleh tak? Kalau kita nak masuk ke tak salah tuan. Whatever mana-mana pun tak kisah tuan. Tak kisah. Tapi nak sebutnya adalah rahmah kita kepada yatim, Allah Ta'ala ganjar wajib bagi syurga. Allah Ta'ala. Kita pun tak tahu mana amal kita masuk syurga, tapi salah satu amal yang boleh kita masuk syurga adalah memberi anak yatim. Tanggung mereka, insya-Allah. Okay. Rahmat kepada ibu tunggal. Ibu tunggal. Dari Abu Hurairah Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memberi kecukupan pada para janda atau ibu tunggal dan orang-orang miskin. Dari tiga ni, janda, ibu tunggal, anak miskin, maka dia seperti halnya seorang mujahid di jalan Allah Ta'ala atau seorang yang berdiri menunaikan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Maknanya Allah Ta'ala akan darjat. Semua ada rahmah kepada ibu tunggal, rahmah kepada anak orang-orang miskin. Okay. Rahmah kepada hamba dan khadam. Ini cerita tentang apa tuan? Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, aku pernah memukul seorang hamba milikku, lalu aku mendengar suara-suara menyeru dari belakangnya, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu ke atas dia. Setelah aku tulis, dia tengok siapa? Rasulullah SAW. Lalu dia kata apa? Saat ini kamu tidak membebaskannya, maka kamu akan dilahap oleh api neraka. Maksudnya berbuat baik. Itu dia tuan. Buat baiklah kepada semua manusia, khususnya walaupun dia seorang hamba, walaupun dia seorang hamba, walaupun dia khadam, tetapi dia adalah manusia yang perlu diberikan haknya sebagai seorang manusia yang sebaiknya. Layan dengan baik. Zari orang sakit, abshiri ya ummal ala. Kita bawa daripada Abu Mu'ala, kita berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah menjenguk sementara aku sedang sakit. Kemudian beliau berkata, bergembiralah wahai Ummu A'la, kerana sesungguhnya sakit seorang mukmin, kerana Allah menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Ada dua benda disebut di sini. Pertama adalah kalau ada orang sakit ziarah, sedaya mungkin ziarah. So cuma ada caranya orang-orang boleh tadi. Dan orang yang sakit ini, Allah Ta'ala antaranya, Allah Ta'ala selain daripada menanggung kesakitan tersebut, Allah SWT sebut dalam hadis ini tuan adalah apa? Allah Ta'ala akan hilangkan dosa-dosa, dosa kecil dan tuan. Maknanya Allah Ta'ala hapus. So maknanya orang sakit ni, sakit ni fizikal, betul sakit, mungkin kena rehat, betul. Tapi dalam masa Allah Ta'ala, rahmah Allah Ta'ala adalah betul, dia bagi hilangkan dosa-dosa. Dalam hadis yang lain, seseorang yang sakit tuan, kalaulah melazimi selalunya pergi ke masjid, pergi ke surau, solat berjemaah, ketika sakit dia tak dapat nak buat macam tu, pahala dapat macam sebelum ni. Masya Allah, dan rahmah Allah Ta'ala kepada hamba dia sangat-sangat hebat. Right? Menyantuni keluarga arwah, menyambung tali silaturahim. Dari Abdullah bin Ja'far dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, buat
akhar, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Apa maksud tu kan? Ketika mana orang menguruskan jenazah dan sebagainya, confirm dah mereka sibuk. So bila sibuk macam tu kan, siapa yang nak beri makan tuan? Kita lah tuan. Cuma kadang terbalik kan, keluarga Allah tu sibuk-sibuk nak uruskan dan tu, sibuk pula bila ada tahlil, dia nak keluarkan duit untuk makanan. Tak salah, dia bukan menjadi kesalahan, tidak salah. Tapi hadis ini menggambarkan kepada kita, kalaulah baik lah tuan-tuan, masjid contohnya, bila ada keluarga yang meninggal, dia dalam karya, malam tu kita buat tahlil, tak ada masalah. Apa salahnya yang sponsor makan tu masih? Ini contoh tuan-tuan, kalau kita boleh implement ni, bagus. Masjid pertama buat macam tu. Sebab apa? Hadis kan? Hadis ni nak sebut macam tu tuan. Maknanya orang dalam keadaan kesedihan, nak uruskan sebagainya, kita datang membawa memudahkan cara dan menyenangkan hati mereka dengan macam tu. Maknanya Rasulullah SAW bawa sediakan makan, kita yang sediakan makanan, bukan mereka. Boleh kot ya? InsyaAllah boleh kan? Kita nak bolehkan. Biasakan yang tidak biasa. Macam tu. Sebab ni hadis sunnah. Okay? Lakukan ibadah ikut kemampuan. Nak sebutnya tuan-tuan, kalau kita usia kita muda, boleh tak boleh baca Quran 1 juz satu hari, ada masalah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak sempat, tak pernah baca satu mungkin, tak sempat juga satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Surahul Nasr. Mungkinlah baca juga tuan-tuan. Sebab itulah ada orang, kenapa aku tak boleh tidur malam ni? Rupanya dia biasa baca Quran. Bila tak baca Quran, tak boleh. Alhamdulillah, menjadi budaya dia. Okay, so hadis ni nak sebutkan tentang kemampuan, ikut kemampuan kita. Right. Last sekali tuan, sekali adalah berbuat baiklah kepada semua orang, juga kepada orang yang bukan Islam. Okay tuan, dalam kaedah kita adalah Islam mengajar kepada kita menghormati agama-agama yang ada. Hormat ia, bukan percaya. Cuma Islam mengajar tentang, kalau kita tengok Sayyidina Al-Ayyubi selepas berjaya menawan kota Kesenapol, dia buat apa tuan? Adakah dia memaksa orang masuk Islam? Tak ada. Sebab kepercayaan setiap orang itu ada kepercayaan masing-masing. Islam ajar hormat je, bukan percaya. Hormat, yes. Kita tak percaya agama yang sebab agama benar, agama Allah Ta'ala, ya, agama Islam. Apa kita boleh buat tuan? Berdakwah kepada mereka. Sebab tu kita ada konsep, memahami konsep tentang menghormati dalam budaya ataupun yang pelbagai dan masyarakat majmuk. Kita hormat sekadar hormat, bukan percaya kepada agama mereka. Atau nanti kita menghormati dan percaya, dua benda yang berbeza. Supaya kita faham jelas, dan kita ajaklah mereka kepada agama Allah Ta'ala ini. Jangan bermusuhan. Sebab Rasulullah SAW tidak mengajar kepada kita bermusuhan, kecuali mereka itu musuh yang musuh kita. Itu cerita lain. Macam sekarang kan di Palestin, mereka masuk. Takkan kita nak biarkan dia pun. Kita kena pertahankan. Dan kita orang yang di luar pada Gaza juga membantu dengan pelbagai bantuan. Kita tak boleh ke sana. Apa supaya ringkas kita buat? Doa. Apa yang kita boleh buat? Sumpah. Itu contoh. Baik, Allah Alam betul. Ini antara yang lain juga dalam hadis. Maknanya rahmah yang sangat banyak. Dan kita nak jadi orang-orang yang sentiasa meletakkan. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, menjadi contoh kepada kita dalam banyak perkara, supaya belas kasihan, berbuat kebaikan kepada semua orang dan juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun ada yang terakhir, betul dia. Rahmat pada binatang dan rahmat itu. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala akan berkati kita, dan Allah Ta'ala akan berikan kekuatan kepada kita. Di samping teruskan doa kepada Allah Ta'ala agar rakan-rakan kita di Palestin akan dapat bertahan dan juga
juga kemenangan kepada mereka insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tambah dengan majlis istighfar dan surah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'afina fi baynina, Allahumma 'afina fi sabrina, Allahumma 'afina fi basarina. اللهم إنا نعوذ من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ من عذاب القبر. لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.